Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita pada kali ini ialah dalam bab semaya sunat. Kita bagi tahu dah itu, semaya sunat ni ada dua jenis. Ingat dah kita tak? Semaya yang pertama, semaya sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Hak sunat tapi tak ada jemaah. Ada satu-satu. Habis dah tu. Yang kedua, sembahyang yang disunatkan. Semaya sunat. Disunatkan secara berjamaah. Semua jenis sembahyang sunat yang telah disebutkan tidak disunatkan didirikan secara berjamaah. Kalau lepas dah kita belajar tu, semua sekali tidak sunat kita buat berjamaah. Manakala sembahyang sunat yang sunat didirikan secara berjamaah, jadi sembahyang sunat lepas tu sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Manakala sembahyang sunat yang sunat didirikan secara berjamaah ialah sembahyang sunat 2 hari raya. Tanda situ. Berapa jenis hak kita boleh sembahyang berjamaah? Sunat 2 hari raya, Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Sembahyang tarawih, mana sebelum raya tu boleh tarawih dulu. Sembahyang gerhana matahari, berapa dah? 3, 4 dah. Sembahyang atau gerhana bulan. Dan sembahyang minta hujan, istisqa. Kesemua sembahyang ini akan kita jelaskan satu persatu. Mana dia akan urus satu-satu tentang sembahyang sunat yang dibolehkan berjamaah. Perbincangan yang pertama tentang sembahyang sunat, sembahyang 2 hari raya. Hari raya ni maksud dia apa? Apakah makna Aid? Kita sebut, jak budak lagi sebut Aidil Fitri, Aidil Fitri. Aidil Adha. Apa makna Aid? Aid hari raya. Perkataan Aid bermakna kembali. Ini nak hurah masalah makna dulu ni. Boleh faham ni baru kita faham makna raya tu apa. Aid, makna Aid. Dinamakan demikian sama ada disebabkan berulang-ulang kali kembalinya pada setiap tahun. Eid makna kembali. Setiap tahun kita akan jumpa dengan Eid, dengan raya. Sebab tu nama dia Eid Al-Fitr. Atau disebabkan kegembiraan. Kembali timbul dengan kembalinya hari tersebut. Ada juga sebab dia ni berulang setiap tahun. Nama dia Eid. Sebab yang kedua, sebab timbul kegembiraan. Setiap kali mari hari raya, hari Eid, timbul kita rasa gembira, rasa suka. Maka nama dia Eid. Atau, ini 3 ni. Dengar yang malam ni tak apa. Atau disebabkan terlalu banyak nikmat daripada Allah pada hari tersebut ke atas hamba-hambanya. Jelas ke tak jelas kepada kita? Kita tengok hikmah. Makna Aidil Fitri, manusia ni kembali kepada fitrah. Apa makna fitrah? Ini masuk Isra' Mi'raj. Fitrah ni maknanya manusia kembali kepada landasan yang asal. Landasan kejadian dia yang asli. Itu makna fitrah. Manusia ni dilahirkan dalam perut mak dia, dosa ke tak dosa dia? Tak ada dosa, bersih. Bersih. Apabila kita lalu proses sebulan, Allah Ta'ala bagi pada kita peluang sebulan untuk beribadat dalam bulan Ramadan. Bila masuk habis sebulan dengan berpuasanya, dengan kita qiyamul lailnya, dengan kita tarawihnya, dengan kita bersedekah, pada masa itu manusia ni keluar daripada dosa dia, kembali kepada fitrah. Itu makna Aidil Fitri. Mana kembali kepada fitrah. Di mana cerita fitrah ni? Cerita fitrah ni iaitulah cerita waktu Nabi SAW dalam Isra' Mi'raj. Mula-mula dia sapa di Baitul Maqdis. Bila sapa di Baitul Maqdis, Nabi kita masuk dalam Masjid Aqsa, dia semaya sunat. Dalam sembahyang sunat inilah dia bertemu dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jumpa dengan nabi-nabi lain.
Sebab itulah peristiwa Isra' Mi'raj ni dia jadi mukjizat pada Rasulullah. Sebab bila dia jumpa dengan Nabi lain, yang selama ni dia baca ya cerita. Dia baca cerita tak? Selama ni. Baca. Dia baca cerita dalam Quran sebut Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Musa. Musa berlawan dengan Fir'aun. Nabi Ibrahim berlawan dengan Namrud. Dengar cerita. Ya Muhammad, kalau mu bertemu dengan puak kafir, lagu mana pun di zamanmu, dengan Abu Jahal, dengan segala Abu ni, kamu kena sabar, sebagaimana sabarnya Nabi-Nabi terdahulu. Malam Isra' dan Mi'raj, ini sudah kemuncak. Kemuncak kepada apa? Kemuncak kepada penentangan kaum Quraisy pada Nabi. Habis di kota Taif, orang Taif sakit tolak juga Nabi SAW. Pada masa itulah Allah Ta'ala ambil Nabi bawa Isra' dan Mi'raj, nak tunjuk linuriyahu min ayatina. Tujuannya Allah Ta'ala kata, aku bawa Muhammad ni, tujuannya nak tunjuk kekuasaan kami. Nak tunjuk kuasa, tanda-tanda kuasa Allah. Supaya, bila Nabi berdepan dengan puak ni, kecil. Oh, dia kata halus sangat puak ni. Bila tengok kuasa Allah, kita serah manusia ni halus. Kecil tak kecil? Kecil. Sudah sampai kita semaya, malaikat bawa per Nabi hidangan minuman. Satu gelas daripada arak, satu gelas lagi daripada susu. Dipanggil laban. Nabi SAW pilih susu. Jibril kata, asabtal fitrah ya Rasulullah. Tuan telah dapat kena pilih minuman yang sesuai dengan kejadian manusia, fitrah. Kalau tuan minum khamar, minum arak ni, habis umat menjadi mabuk. Kalau Nabi tengok ya, mabuk ke tak mabuk dari? Mabuk, banyak benar mabuk. Tapi Nabi SAW dipilih. Telah memilih fitrah, kejadian asal manusia. Allati fataran nas 'alaiha. Allah Ta'ala jadikan agama fitrah ini satu agama yang asli. Yang betul. Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu makna fitrah. Apa makna fitrah lagi? Makna fitrah ni manusia kembali pada kejadian di asal. Tapi pasal apa manusia celaru hari ini? Pasal apa nampak celaru kita hari ini? Sebab kita sudah keluar daripada garisan fitrah yang asli. Keluar tak keluar? Keluar. Daripada mana lagi keluar? Daripada kecil lagi. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni daripada air mani. Duduk dalam perut mak dia, duduk makan sekali dengan ibu dia. Keluar daripada perut mak, minum lagi air susu mak. Laban. Ini fitrah. Mari sampai zaman kita, zaman moden ni, ada lagi susu mak menjadi makannya anak. Jarang pula. Anak dia telah diserah. Fitrah anak ni diserah kepada mak akak dia. Mari daripada Hollandnya, mari daripada New Zealand, mari daripada segala mak ni kau orang putih belakang. Jadi fitrah anak ni sudah tukar daripada fitrah asal dia minum susu mak dia kepada fitrah mak akak dia. Apa dia mak akak dia? Lembu orang putih tak main lembu Melayu ni. Kalau lembu Melayu ni boleh kira lagi. Nyuruh juga orang panggil adat-adat timur. Ni juga. Apa satu lah kita tengok selaru hari ni budak-budak dah ni tak apa nak dah kepada hak asli. Tak apa nak. Acuh Allah topak kau gapo. Dia kata tak pakai dah tuan ini. Dak. Ada orang sebut begar kat macam mana? Begar tu boleh kira lagi. Ni hak parok benar ni. Macam. Nama tu berat ke tak berat nama tu? Allahu Akbar. Dengar nama kita suruh geli tekak. Anak-anak kita minta nak beli apa? Nak dok. Bui bisik tu beli pula kita. Anak ayahnya sudah manusia sudah keluar daripada landasan fitrah, dia ikut siapa dia? Ikut mak akak dia. Itu dari segi makannya dia, dari segi pakaian dia, tu demo tu juga. Orang putih pakai gapo, pakailah kita. Orang putih buat gapo? Buatlah. Pasal itulah mak akak dia tak mari mulai ada kena dia itu ni. Atau bila susu buat atas Malaysia anak-anak budak-budak kecil. Malu orang putih lah kau. Orang Malaysia tak standard. Maknanya agama fitrah ni manusia bila duduk di atas fitrah, duduk di atas landasan yang asli yang dijadi oleh Allah SWT, pasal itulah kita akan selamat. Yang jadi manusia tak selamat sebab dia sudah keluar daripada garisan fitrah. Fitrah Allah Ta'ala ajar kepada dia ikut apa yang diarah oleh Allah SWT. Dia tak ikut. Bila Allah Ta'ala buat mari perundangan, kita tak pakai apa?
pakai hak kita sendiri, kita sudah keluar pada garis fitrah. Sebab itulah kita sekarang ni menyusu orang-orang yang tidak baik, menginaya, membiarkan anak-anak yang tidak berdosa. Coba tengok, satu fitrah, dia sudah keluar pada garisan. Allah SWT kata sama dia bunuh orang, bunuh. Walakum fil qisasi hayat. Allah SWT kata manusia yang sudah berkahwin, kalau dia berzina, kalau dia rogo, bunuh. Sebab tak ada hak lagi untuk dia hidup di dunia ni. Kita dalam penjara yang kita buat begitu cantik. Kita tengoklah pagar penjara tengah jalan tu. Mana comel dengan rumah kita. Pagar dia berkalah tu dengan rumah kita. Nak buat siapa tu? Nak hantar siapa tu? Tengah jalan tanah merah. Letak orang jauh-jauh, orang saleh. Orang hodas maya balas sama. Kau hak usulkan orang mati pun. Hidupkan orang mati hilang sekabur pun. Puan ni nak hidup situ tu. Hak pagar dia malu rumah kita nak tengok. Manusia bila lari daripada landasan fitrah Allah Ta'ala jadi, inilah selalu hidup dia. Kita tidak nak bahas orang, tapi nak ayatnya kecelaruan yang mari daripada mana? Apabila kita tubik daripada garis. Kereta api ni kata tubik garis saya jatuh. Baru ni terusing bawa mati tak? Mati pakai driver. Rahimahullah lah kalau dia Islam. Maknanya itu dipanggil fitrah. Mari kita kepada Aidil Fitri, maknanya manusia ni selepas perjuangan dia semula, dia kembali semula kepada fitrah. Kejadian asal Allah Ta'ala jadi, dia tidak berdosa. Demikian juga dengan Aidil Adha. Aidil Adha mari mana pula? Selepas kita wukuf di Arafah. Selepas kita wukuf di Arafah, Allah SWT telah bagi pengampunan yang besar kepada orang yang duduk di Arafah. Hak pergi Arafah kena puasa. Duduk di kapur dia ni. Pasal nak imbang balik. Orang yang duduk wukuf, berdoa munajat, kita di sini berpuasa, kita berdoa kepada Allah SWT. Kita tahu apa kita ni, puasa-puasa pun mari uji ya. Kena roti cicak bola ke belum pintar. Kata apa? Kalau uji buat kita ni tak urut kenapa ni. Dengan uji yang berat atau berat. Baik kita tak tahu lagi kita hebat tahu mana, tapi dia diuji oleh Allah Taala. Roti cicak bola ke apa? Tu tak orang pada kami takut itu lagi tu. Maknanya Aidil Fitr, Aidil Adha, maknanya orang ni mari raya ni dia mari selepas orang ni menerima ganjaran yang besar. Kadang-kadang kita mikir, pasal apa Arafah ni, Nabi kata Al-Hajju Arafah. Haji di ke Arafah. Tak boleh wakil. Melontar tak ekak. Boleh orang keluar wakil, melontar? Boleh. Tawaf. Tak boleh wakil juga. Tapi Arafah ni, mesti kena pergi. Sakit, demam, segar, tak segar, kena usul bawa tok di Arafah. Sebab apa? Sebab hari Arafah ni hari orang nak terima satu anugerah yang besar daripada Allah Ta'ala, iaitulah penghapusan dosa. Allah Ta'ala nak cuci balik dia kembali kepada fitrah asal dia. Sebab yauma waladathu ummuhu, seperti hari yang dia dilahir oleh mak dia. Tak dosa. Nak terima satu jaizah yang besar. Tak usah kita dengan Rabbul Alamin. Kita pandai buat kita. Kita dapat peringat yang besar. Boleh pakai datuk, Kapten Seri, apa Seri dah. Tu aku panggil suruh kita mau ingat, kita hantar anak kita ke wakil. Bila orang mari, panggil Datuk. Kita kata apa dia Datuk. Datuk Haji Uji lah dah. Dijemput naik atas petang. Anak dia tengok-tengok naik saya, wakil ayah saya. So ke tak so? Makna gitu dia panggil. Hikmah Allah Ta'ala, untuk manusia ni, nak terima jaizah, nak terima satu anugerah yang besar ni, dia sendiri kena diterima di Arafah. Hidup cakap untuk terima hadiah besar. Ini dipanggil Aidil Fitr. Nak kembali pada fitrah. Sebulan mu kena berjual. Dengan puasanya, tengah hari siap tak makan, malamnya dengan qiyamul lail. Patut kita cerita boleh puasa ni lepas tak dia ni, kita tak boleh tinggal lalu saja. Biar apa? Pasal nak semangat. Sebulan lagi nak puasa ni, biar mari dah. Berasa puasa tahun ni insya-Allah Taala terawih. Kalau dulu sudah 9.30 kita bayar 12 lah kat kali ni. Mana agak. Lengah betis lalu pun. Tak ada orang nak kata. Tanya dia cakap lain pun. Tunggu orang jual obat tu pukul 8 pagi lagi. Sudah orang mengajar. Ada lagi dia cakap itu. Dia boleh tunggu orang tenor dia. Tak lengah betis. Oh tu tadi kita ada kedam ni. Jumpa macam-macam. Jadi kita kena ulas lagi. Jumpa pula orang kena. Jadi ikut lagi. Kalau tanya nak terawih tu. Bunyi dekat. Pasal bergurau belah. Tak ada apa. Kata lagu ni. Baik kita dia. Maknanya. Sebulan. Pasal itulah dalam Ramadan kita ada sebut beberapa kali hadis. Ingat ada hadis Nabi naik mimbar. Salah satu daripada hadis mimbarnya Nabi kata,
Siapa-siapa yang masuk bulan Ramadan, falam yughfar lah. Fansalakha falam yughfar lah. Siapa-siapa orang ni dia berhidup dalam bulan Ramadan. 10 hari pertama sibuk lagi. Mas 10 hari, 10 yang kedua, tak dia bertaubat lagi. 10 yang ketiga, 30 hari Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Supaya kembali kepada fitrah. Tak balik juga, fansalakha, habis bulan Ramadan, dia tak dapat ampunan Allah. Nabi kata apa? Orang ni biasa jauh. Tak. Kalau masuk yang neraka, berlempar ke bawah. Faba'an Allah. Allah Ta'ala jauh dia daripada rahmat Allah, mana masuk dalam bulan. Pada kata pada. Kalau kita mikir, mana sabar tu? Sebulan tu habis masa. 10 hari lewat lagi, tolak lagi. Tunggu 10 yang kedua, tak ada lagi. 10 yang ketiga, tak khabar lagi, padat dah lagi. Zalim kata zalim Allah SWT, maha tak zalim. Allah Ta'ala maha adil. Mana kalau dia 3 hari, boleh jadi tak ada nak mikir. Tak ada nak taubat. Ni aku sebulan masa. Supaya kamu kembali kepada fitrah, kejadian Allah SWT, Tuhan nak hapuskan dosa kita. Jadi kita pun semangat buat-buat. Nak sambut Ramadan tahun ni, biar kita semangat semati. Lagu mana nak pengisian, insya-Allah Taala kita akan beri panduan-panduan untuk kita laksanakan bersama sebelum mari bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Supaya kita makna Idul Fitr, mana manusia ini kembali kepada fitrah, kembali pada kejadian asal, tidak berdosa, yang balik. Kalau dia tersalah pergi dalam masa sebulan bulan Ramadan ni, dia balik, undur balik kepada landasan asal, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak hanyut kita. Hanyut kita hanyut. Cukup hanyut. Kehanyutan manusia hari ini cukup berat. Gelombang yang mari bukan gelombang biru hijau ni. Gelombang tak tahu tsunami ke berapa gelombang. Tak tahulah. Setiap kali kita pergi mana-mana tempat. Bila kita bicara dengan pegawai-pegawai agama, jabat agama, yang buat kajian tentang orang tak semaya. Dia jangan sebut. Terlalu tinggi peratus orang tak semaya. Terlalu tinggi peratus orang tak semaya. Cemas. Mana kalau suasana agak cemas. Ni kita bila bunyi makan yang tak cukup, sibuk dah. Nak menjadikan negara ni sebagai jelapan makanan negara lah, makanan dunia. Jadi bila orang tak semaya, macam mana kita nak sibukkan dunia hari ni, supaya manusia ni kembali kepada fitrah. Allati fataran nas 'alaiha, inilah tugas kita yang kita kena bicara hari ni. Saya kata tak, silah kata tu. Silah kata. Maknanya hikmah besar dalam surat Merah tu Allah Taala bagi Nabi kita ni pilih kejadian asal. Agama yang asli yang aku bawa ni, inilah agama yang betul. Siapa dia lari daripada landasan ni, dia akan menyeleweng, dia akan terpesong, glacier race, dia akan jatuh ke lembah kehinaan. Kalau ada atas dunia dia hebat, dalam akhirat dia tidak akan lepas. Dalam akhirat tak lepas. Inilah masalah kita sekarang ni. Kita tak payah duk fikir banyak-banyak hal lain. Yang kita fikirnya bagaimana perjalanan kita, pengembaraan kita ke akhirat mempunyai bekal yang cukup. Itulah yang kita nak bagi dua ni. Kalau tidak, berat kita. Habis. Dari segi ta'rif makna Eid. Pasal itulah Nabi SAW jangan kata, la taj'alu qabri wasanan yu'bad. Wa la taj'alu qabri 'ila. Nabi kata, jangan jadi kubur aku ni sebagai pesta hari raya. Pergi dekat kubur ni pakai sokok-sokok. Jadi kubur aku ni seperti perhala yang disembah. Jadi Alhamdulillah. Doa Nabi ni dipakai kubur Nabi dijaga, dikawal, dipagar dengan begitu hebat. Karena doa Nabi kata, jangan jadikan kubur aku ni seperti tempat raya. Mana orang yang suka-suka. Tempat pesta. Kalau tak jaga macam ni, boleh tengok lah. Boleh tengok. Pergi melawat kubur-kubur imam lain. Imam Syafi'i di Mesir umpamanya lah, imam kita tengok. Orang terus tawaf kubur, berjalan, gosok dengan macam-macam tak. Maya hari raya ni, bilakah bermulanya salat Aidil Fitr? Kita tengok sikit. Sembahyang hari raya fitrah, iaitulah hari raya puasa, dan hari raya korban, iaitu hari raya haji, disyariatkan pada tahun kedua selepas hijrah. Kita kena ingat, bila hari raya ni disunatkan itu hari raya, iaitulah pada tahun yang kedua selepas hijrah. Sembahyang hari raya yang pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang hari raya puasa, iaitulah pada tahun yang kedua hijrah. Waktu Nabi kita duduk Madinah. Tempat Nabi kita semaya di mana? Ni kau pergi Madinah tuan. Kau tahu lagi dia asli nak pergi. Mana? Kau buat masjid kau buat? Dah. Kalau kita duduk di Mabus Salam tu, kita tengoklah kau kanan kita. Ada kiblat, tengoklah kanan.
Dia tu dia nampak masjid. Masjid ni, baju dia kelabu, piyah dia putih. Dia panggil Masjid Ramamah. Masjid Ramamah, itulah tempat Nabi kita semaya hari raya. Dia tak semaya di masjid dia sebab sempit. Hari raya ni, dia kena semaya di padai. Sunat. Kita tak berani nak seramaya di padai, takutnya hujan hari tu. Oh tu dia tak. Kalau tidak kita serah. Orang Arab memang dia buat. Semaya di padai. Masih, siapa masih ada. Semua di Madinah, Mekah tak buat sekarang ni. Kerana mana ada tempat yang paling luas daripada dua masjid ni? Tak ada. Ada orang pertikaian. Kita kenapa tinggal sunnah Nabi tak semaya di padai? Imam-imam kata, mana ada tempat yang luas lagi? Lebih luas daripada Masjid Haram. Jarak lebih luas daripada Masjid Haram. Semua pada lain. Payahlah tu. Masyarakat lebih. Jadi dia kekalkan di situ. Dalil disyariatkan. Firman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada Nabi SAW. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu berjalan. Kerjakanlah sembahyang. Kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban. Para ulama berkata, yang dimaksudkan dengan perintah sembahyang dalam riwayat dalam ayat di atas ialah sembahyang hari raya haji. Salli li rabbika wanhar. Maya dulu, baru korban. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya puasa dan hari raya haji menuju ke tempat sembahyang. Ingat lagi tak? Tempat sembahyang. Duduk di bawah salat tu nampak alik kanan tu masjid. Dia panggil Masjid Awan. Masjid Ramamah. Tanya orang mana Masjid Musalla. Di situ sembahyang. Perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang. Kemudian baginda berpaling menghadap orang ramai yang sedang duduk dalam saf-saf mereka. Lalu baginda memberi nasihat dan mengeluarkan perintah kepada mereka. Ingat. Raya ni kena semaya dulu, baru khutbah. Ini cara Nabi kita buat. Ada. Pernah satu khalifah dulu. Dia tengok orang yang sudah semaya bakal keluar. Keluar tu saya dengar dia nasihat. Sebab dia ni agak adalah sedikit masalah. Ada berlaku keadilan tidak betul ke macam mana. Orang tak dengar. Manusia ni tak boleh nak sekat dia. Kalau dia sudah tak puas hati, dia bang protes. Jadi tahun lepas ni kata aku nak baca khutbah dulu baru nak sembahyang. Nak ubah Pak Nabi kita buat. Sahabat-sahabat radhiyallahu taala dia masih hidup. Pegang kaki dia. Dia nak naik mimbar nak khutbah dulu, dia pegang tarik tu. Khalifah jangan buat kerja pelik. Tak berlaku di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, semuanya khutbah selepas maya raya. Suruh mari. Maya dulu baru khutbah. Dia kata orang tak dengar, ikutlah tak dengar apa. Bukan salah orang, salah membuat benda tak betul, ayat tak terima. Jadi kena ada ulama-ulama yang masih berani menentang benda-benda yang tidak betul, kena ada. Kalau tidak, kita akan jadi, manusia akan jadi terikut. Terikut. Apa saja keputusan majlis, orang-orang fatwa waktu B, kita akan ikut. Tak tahu apa jadi. Sekiranya baginda ingin memilih satu kumpulan daripada mereka untuk dicetuskan bagi tujuan berjihad, baginda akan lakukannya. Maknanya kalau dia nak milih jihad pun, pada waktu itu juga dia pilih. Waktu lepas maya semua. Atau jika baginda ingin memerintah supaya melakukan sesuatu, baginda akan perintah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam beredar. Maknanya dalam tubuh tu belakang dia bagi tahu. Sama ada nak suruh jihad masa tu juga, nak suruh nak bagi maklumat ilmu masa tu juga. Hukum sembahyang hari raya. Apa hukum dia? Hukum sembahyang sunat hari raya adalah sunat muakkad. Apa makna sunat muakkad? Sunat yang sangat kuat kita kena buat. Tak boleh tak buat. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya semenjak disyariatkan. Bila disyariatkan? Tahun yang kedua hijrah. Sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Dan ia dilakukan secara berterusan oleh para sahabat selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia dituntut supaya dilakukan secara berjamaah sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang lalu. Abi Sa'id cerita tadi. Walau bagaimanapun ia tetap sah jika dilakukan secara bersendirian. Mana kita pergi sembahyang raya sudah orang sembahyang. Boleh ke tak boleh kita sembahyang seorang? Boleh. Tak boleh. Tak ni baru ayat kata ni berat kita.
Oh, tu kena dengar molek. Tuntutan supaya melakukannya merangkumi semua mukallaf. Sama ada laki-laki atau perempuan. Mana maya raya ni kena bawa belakang. Laki-laki perempuan. Orang yang bermukim atau yang bermusafir. Orang merdeka atau hamba. Melainkan perempuan yang berperhiasan. Atau yang boleh menimbulkan fitnah. Maka adalah dia bersembahyang di rumah. Tengok ni. Terbalik atau tak terbalik? Balik. Ni hak fitrahnya ni. Hak asal fitrahnya. Kalau perempuan ni jangok. Dia tak boleh robek pergi maya kat Pak Rahman. Sebab dia mengganggu orang lain. Dia duduk tengok dia. Orang duduk tebuh. Imam duduk tebuh atas. Dia tengok. Jangok dia ni. Jangok. Jadi, orang jangok ni tak boleh pergi masjid. Orang kita dulu ni. Orang jangok ni nak pergi. Oh, tak mau tertayar baju ni kan. 3 hari belum raya gosok siap dah. Tak apa. Nak apa ni bagi cantik bukan salah. Tapi, salah tempat pasal. Lagi pada fitrah kalau kita lain. Lagi benar. Kok jangoknya tubik, orang tak jangok, tak tubik. Dalil yang menunjukkan bahawa sembahyang kedua-dua hari raya ini tidak diwajibkan ialah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bertanya tentang sembahyang yang diperlukan. Dalam mazhab Syafi'i yang kata sunat muakkad. Jadi kita tak faham dalam masalah lain sebab maya raya ni alhamdulillah nampaknya pergi. Kalau tak aja pergi pun pergi juga. Pergi juga. Kalau tak aja pergi maya pun pergi juga hari raya. Jadi biarlah dulu. Tak puasa pergi juga. Jadi dalil dia tidak wajibnya berdasar pada kitab kita dia kata sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Orang tanya tentang bilangan semaya. Nabi kata 5 waktu sembahyang sehari semalam. Hak fardunya 5. Kemudian sahabat bertanya, adakah diwajibkan ke atasku selain itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Melainkan kamu melakukan yang sunat. Jadi dalil semaya ni hak wajib di 5 ya, hak fardu. Ini dalil nak tolak bahagian mazhab, contohnya mazhab Hanafi yang mengatakan semaya witir itu wajib, dia lain fardu dengan wajib. Bagi kita mazhab ni, fardu dengan wajib ni beza dalam bab haji saja. Haji, fardu, rukun. Tak dibuat, tak sah. Wajib, boleh diganti. Tak buat, boleh bayar dam. Tapi dalam mazhab Hanafi ada wajib, ada fardu. Beza sikit. Menurut riwayat Abu Daud, 5 salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibadi man jaa'a bihinna lan yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahdun in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Maksudnya 5 waktu sembahyang yang diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Sesiapa yang melakukannya dengan tidak mencuaikan sedikit pun daripadanya dan tidak memandang ringan akan kewajipannya, maka baginya perjanjian, janji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Taala janji. Siapa dia semaya tak jaga betul-betul, orang ni calon surga. Dan sesiapa yang tidak menunaikannya, maka tidak ada baginya di sisi Allah sebarang perjanjian. Kalau dia tak semaya, tak ada dah janji dengan Tuhan. Tak janji apa-apa. Janji yang baik dah. Janji neraka tak ada. Tak asal lagi. Sekiranya Allah menghendaki. Sekiranya Allah menghendaki, Allah akan mengazabkannya. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke surga. Mana orang tak semaya ni, kalau dia Tuhan menghendaki nak masuk surga, dia taubat di akhir hayatnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Bahawa dia menceritakan, kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya. Tengok, Nabi kita perintah supaya keluar pada hari raya. Sehingga kami disuruh membawa bersama anak-anak dara. Dan perempuan-perempuan yang haid. Lalu mengambil tempat di belakang orang ramai. Bukan tempat sembahyang. Ini kita tak buat. Kita bawa dah. Anak-anak bawa dah pergi semaya raya. Tapi hak haid tak bawa. Hak uzur. Dia terbawa apa tak semaya.
Jadi orang tanya, kenapa Nabi kita suruh bawa? Nabi kata mereka bertakbir. Dia takbir boleh. Maya tak boleh. Dan berdoa bersama-sama orang ramai dalam keadaan mengharapkan keberkatan hari tersebut dan kesuciannya dari dosa-dosa diampunkan. Mana hari ini hari besar. Perhimpunan hari ini perhimpunan umat Islam yang begitu besar. Pahalanya banyak. Siapa dia berhimpun ni rahmat Allah Ta'ala turun. Jadi kalau kita tak bawa anak-anak kita, orang perempuan kita yang uzur, mana dia tak masuk dalam jamaah muslimi yang mendapat rahmat Allah Ta'ala pada hari tersebut. Rugi tak rugi? Jadi kita buat satu kemah tepi masjid tu. Orang perempuan yang uzur masuk dalam situ. Dia katanya sekian dia mau lah pula. Siapa dia nak tahu orang dah kata. Moga pokok dia belakang ke ada tu. Jadi orang ni main pesi dia begitu dah. Jadi tu siapa orang? Pesi dia dah gitu dah. Menurut riwayat yang lain, seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, salah seorang daripada kami tidak mempunyai jilbab. Saya nak pergi maya raya tapi tak ada baju. Baju luar dia, baju jilbab, nak tutup aurat semua sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sahabatnya memakaikannya dengan jilbab kepunyaannya, meminjamkannya. Oh tak ada pakaian ni, pinjam dengan orang lain, kena biung kok. Ini kelebihan menghadiri semaya raya. Terutama sampai kita lah ni. Kalau pergi maya raya, sekapur tu boleh jumpa belakang, jumpa tak? Sama-sama hanuk masa saya yang kecil dulu. Sekolah rendah saya sekali. Sekolah menengah saya sekali. Masuk universiti kata pindah lagi dah. Boleh suami, boleh isteri, tak tahu dah mana. Kuala Lumpur, Johor, Singapura, habis kata. Jika klik raya ni lah, kalau pergi belakang di masjid, sopok situ, jumpa tak jumpa dia? Jumpa. Tengok tu petai kat tak ada dah rumah kapur dia. Orang ni syariat dia tua orang klik kapur dia. Ada tengok tu, tak orang esok masuk kerja pejabat. Mana hari raya ni lah hari peluang, kita nak bagi supaya mereka ni bertemu balik. Allah jumpa balik tak? Suka bertemu saya ni. Sama-sama pada ngilik anak pula. 5 dah. Oh ni, 10 dah dia kata. Padahal kelas masa kecil dulu tu. Kita nampak kehebatan. Hak ni 10, hak ni 5. Hak ni tak ada rasa jadi sedih. Sekurang-kurangnya kita nampak ada pergaulan kita tu. Ni, yang terhikmat pasal apa Nabi suruh bawa ni? Nak suruh jumpa belakang. Jumpa ulama ni suka. Paling tidak betul kan nombor telefon dah. Suka nombor telefon. Sekali-sekala boleh baca SMS apa khabar. Putus hubungan lah ni, putus. Putus, tak putus hubungan. Putus. Ni kau masjid kita ni. Ni kau warga saluran satu belakang dah ada ni. Oh, saluran 2, 3 tak buat tu. Saluran satu ada Saluran satu dah ni kan. Menurut satu riwayat, perempuan yang haid tersebut diasingkan daripada tempat sembahyang yang disediakan untuk golongan perempuan. Jadi dia tak masuk tak semaya lah, ganggu sah orang tu. Duduk belakang. Maksud jilbab ialah kain yang menutup seluruh badan daripada atas hingga ke bawah. Pada hari tersebut tidak disunatkan azan dan iqamah. Yang ada duduk bel pada hari raya ni. Lama ada terlemak kapur bel pula hari raya. Tetapi disuruh dengan ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Yang sembahyang yang menghimpunkan. Jadi panggil orang lagi sikit. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia telah mengutuskan utusan kepada Ibnu Az-Zubair. Ibnu Az-Zubair. Dia tak main Ibnu Zubair gitu. Balik lagi kita ambil. Ibnu Al-Zubair. Al-Zubair dia ada alillah. Al-Zubair. Di awal-awal beliau dibai'ahkan. Apa nak dibai'ahkan? Dikasih. Mula-mula Abdullah Ibnu Zubair ni dikasih dengan menyatakan, Ibn Abbas nasihat ke dia, sesungguhnya pada hari raya puasa tidak ada azan untuk didirikan sembahyang. Ibn Abbas ni, dia takut Ibn Zubair tak teringat. Mula-mula jadi khalifah ni, takut tak teringatnya gibah. Tengok. Ini peranan ulama. Peranan alim ulama, bila dia tengok, wajib-wajib kepada dia, nasihat. Bukan mengampu, nasihat. Ni tak tahu orang ramai, masa sini mengampu. Gapo dia orang nak jadi pelakon cari. Ada pendapat ulama mana-mana. Kadang-kadang ulama orang tak ada. Pendapat dia tahu tak pakar duk dalam museum ke. Waktu bik juga nak suruh boleh. Nak suruh boleh selek dengan selera orang-orang yang dia nak suruh. Orang dia nak suruh kawan tu suka. Abdullah bin Abbas dia nasihat kepada Ibnu Zubair. Dia kata apa? Sesungguhnya pada hari raya puasa tidak ada azan untuk didirikan sembahyang. Tetapi yang disuruh ialah berkhutbah selepas sembahyang.
Jangan lepas maya kena khutbah. Itu nasihat. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah bahawa kedua-duanya berkata tidak pernah diazankan pada hari puasa dan hari raya haji. Jadi alhamdulillah sunat ni sampai hari ni pun tak ada lagi orang azan dah. Kau ada juga jumpa mana-mana kapur dia orang bel. Tak berlaku lagi. Mana masih atas landas saya fitrah lagi hak ni. Tak tobik lagi dah. Kita bila sebut fitrah ni orang tanya juga, apa dia kat contoh paling mudah fitrah? Nak tahu orang ni ikut fitrah, orang ni tak ikut fitrah. Kata contoh paling mudahnya, manusia yang ikut landas saya betul ni, dia makan nasi. Orang yang tak ikut landas tu, dia makan batu. Itu maksud dia. Lagi pada fitrah dalam. Bukan air batu semua mati. Orang lain makan roti, dia makan kayu. Itu dipanggil orang yang sudah keluar pada fitrah. Mana orang lain ikut Allah Ta'ala, kita pergi ikut orang hak tidak Islam. Lagi daripada fitrah. Tapi walau kamu dalam apa saja perkara. Dalam apa saja perkara. Pasal itulah Nabi SAW sebelum daripada naik burak dia pergi jalan tu. Apa dia proses pertama? Malaikat Jibril belah dada dia. Waktu bi'at dibasuh tu. Waktu bi'at dibasuh dulu. Pasal perjalanan ni jauh. Perjalanan ni jauh. Nak suruh manusia Nabi SAW bila dia terima nanti benda-benda ni dalam keadaan hati yang bersih. Lah ni masalah kita bukan soal apa dia? Soal kalbu. Hati kita tu diselaputi oleh bermacam-macam diselumungi oleh bermacam-macam perkara yang menyebabkan kita tidak nampak kebenaran. Orang yang ni jalan betulnya, kata hon ni. Hon ni wan tak dalam pagi tu. Dalam pagi tu. Tak lalu hon ni juga nak wan. Nah, ini masalah sekarang ni. Kita cuba gilak balik hati kita supaya kita kembali semula kepada fitrah. Biarlah kita betul-betul duduk di atas landasan yang betul yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung lagi dalam penjelasan yang seterusnya tentang waktu sembahyang hari raya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.